Saya ingin bertanyakan kepada MB Sanusi, apakah syarat pertama untuk mengadakan beras Kedah Sejahtera telah dipenuhi? Mari saya sebut tentang beras adalah burung pipit mana sampai duk kukuk. Kata kita tak mohon. Saya akan cakap dengan dia. Hang buat apa? Saya ingin bertanyakan kepada MB Sanusi yang semalam di dalam Dun Kedah telah menjawab kepada satu soalan. Itu dalam jawapan beliau menyebut bahawa hasrat Dadak Negeri Kedah untuk mengadakan beras Kedah Sejahtera ini telah dihalang oleh pihak-pihak tertentu. Mari saya sebut tentang beras adalah burung pipit mana sampai duk kukuk. Kata kita tak mohon. Saya akan cakap dengan dia. Bila kita sebut tentang suatu perkara besar di Dewan ini, yang patut menjawab soalan Dewan ini menteri, bukan pengurusi agensi. Pengurusi agensi itu Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Tubuh Akta 70, 1972, jaga kawasan Mada je. Pasal apa hampir jawab soalan di Dewan ni? Burung pipit terbang cara pipit. Untuk itu adalah penting untuk negeri Kedah memiliki, bukan saya nak marah, tak padan hang jaga kawasan pertanian, bukan jaga beras. Saya sebut pasal beras Kedah. Yang jaga beras ni orang lain, bukan Mada jaga padi dengan beras blend dah. Keluar pada kawasan Mada, pergi di Kelang, di luar kawasan Mada dah. Yang pergi duk pukul siapa? Kita tak kata kat dia pun. Dia perasan siapa? Dia kot buat dia tu. Saya akan marah hayat hitam tak? Orang lain.